Hai, so mesti dah ramai yang start tak sekolah sebab dah mula ada penggiliran untuk peperiksaan SPM kan. So daripada korang tak buat apa-apa dekat rumah, daripada korang berguling-guling tanpa buat apa-apa, baik korang tengok cara macam mana nak selesaikan soalan ni gunakan kalkulator. I promise you, soalan yang korang buat panjang-panjang selama ni sebenarnya boleh siap dalam masa 30 saat. Jom saya tunjuk kat korang macam mana nak buat kalau dapat soalan ni gunakan kalkulator. Tapi macam biasa, cara yang saya tunjuk ni untuk korang cek jawapan tau. Kalau soalan tu dalam objektif yang ABC tu, senanglah, korang tak payah buat calculation, terus boleh dapat jawapan. Tapi kalau soalan tu memerlukan korang untuk tunjukkan jalan kerja, korang kena tunjukkanlah jalan kerja. Okey, so perkara pertama, pastikan kalkulator tinggal simbol ini sahaja. Okey, korang kena clear kalkulator dan tekan mode. Tekan mode sampai korang jumpa EQN 1, MAT 2 dan VCT 3. Okey, tekan 1 sebab kita nak masuk EQN. So dia akan tanya unknowns 2 dan 3. Unknowns ni membawa maksud berapa nilai huruf yang korang tak tahu tu. So dalam soalan ni ada 2 huruf yang tak tahu, iaitu X dan Y. So tekan 2. Okey, so dapat A1. Korang kena tentukan rumus yang mana satu ialah rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Okey, katakanlah kita dah tentukan macam dekat atas ni. So, A1 masukkan nombor 1. Okey, tekan sama dengan. Okey, B1 tu, nombor dekat depan tu ialah negatif 2. So, masuk negatif 2. Okey, tekan sama dengan. C1 ialah nombor yang berada dekat sebelah situ. Itu 7. Tekan sama dengan. So, dia akan tanya A2 pula. A2 maksudnya nombor dekat rumus yang kedua pula. Okey. Dekat depan X ada 2, so tekan 2. Tekan sama dengan. B2 pula masukkan nombor 3. Tekan sama dengan. Dan C2 ialah nombor yang ada dekat sebelah sama dengan, iaitu positif 7. Tekan 7. Tekan sama dengan. Okey, so korang akan dapat X sama dengan 5. Korang tekan sama dengan lagi sekali. Korang akan dapat Y pula sama dengan negatif 1. Okey, so kalau korang nak pakai teknik ni, korang kena pastikan korang tahu nombor apa dekat depan X dan nombor apa dekat depan Y. Kalau positif, masukkan positif. Kalau ada negatif, masukkanlah negatif. Okey, dan susunan dia mesti sama macam soalan dekat atas ni. Okey. So, lepas korang buat calculation panjang-panjang ni, kalkulator korang dia dah tak bersih. Okey, so apa nak buat? Korang kena clearkan dia semula. Macam mana nak clear? Tekan shift, tekan mode. Tekan 3. Tekan sama dengan 2 kali. Yang pertama, yang kedua. Okey, dah clear. Jangan lupa flex dekat kawan korang, okey?